Tapi kalau faham pantun ini, itulah maknanya. Melihat kepada keadaan politik sekarang ini kan, nak salahkan UMNO, itu nature dia. Seekor kalajengking nak pergi menyeberang sungai. Okay, tapi sungai itu air dia deras. Dia tahu kalau dia seberang, dia mati, dia kalajengking. Kemudian nampak seekor serigala nak menyeberang sungai juga. So tanya serigala tu, kan, wahai serigala, dia kata, aku nak seberang sungai, boleh tak aku naik ke belakang kau? Serigala kata, mana boleh. Kalau nanti kau naik ke belakang aku, nanti kau pergi inject aku dengan kau punya venom, nanti kau pergi sengat aku mati. Kemudian kalajengking kata, bodohnya kau. Kalau kau tengah naik berenang kat sungai, aku pergi sengat kau, bukankah kita dua-dua akan mati sebab aku kat tengkuk kau? Serigala pun fikir, betul juga. Tak apalah, naiklah. Dia pun naik. Dia pun seberang. Tengah-tengah dia berenang di tengah-tengah sungai, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Betul bahawa kalajengking tu pergi bagi sengatan maut kepada serigala. Serigala tu mama tengah nak tenggelam. Tiba-tiba dia bertanya kepada kalajengking, kau tahu kalau kau tengah nak kau sengat aku, maka kita dua akan mati. Kenapa kau nak sengat juga? Kalajengking kata apa? Nak buat macam mana? Itulah tabiat aku, dia kata. Itulah tabiat aku. Dan dua-duanya mati. Itu tabiat UMNO, tuan-tuan. Nature dia adalah dia kena berkuasa. Dia kena berkuasa. Jadi, kenapa perlu berkuasa itu? Dia ada banyak sebab berkuasa ni. Kerana gila kuasa, kerana gila kedudukan, kerana nak kaya, kerana nak mengekalkan. Mengekalkan apa, tuan-tuan? Mengekalkan supaya mereka tidak bersalah. Tim yang nak buang Rafizi daripada PKR ni bukan sekadar Farhaj. Bukan sekadar baju hitam. Tapi saya rasa konspirasinya adalah UMNO sebenarnya. Sebab yang paling kuat menentang apa yang Anwar buat, terutama membela UMNO ni adalah Rafizi. Tuan-tuan, siapa yang dedahkan tentang 1MDB? Rafizi. Siapa dedahkan tentang NFC? Rafizi. Siapa yang dedahkan tentang Azam Baki? Rafizi. Siapa yang kata nak tangkap Azam Baki dulu? Rafizi. Siapa yang dedahkan tentang Sapura? Siapa yang dedahkan tentang LCS masa zaman 2022? Semua Rafizi. So bila menang jadi kerajaan, tiba-tiba LCS tak ada cerita. Saya pun jam, tuan-tuan. Saya pun pelik. Dan sekarang ini kita dengar cerita bahawa rupa-rupanya Tabung Haji dah buat RCI, Royal Commission of Inquiry, Suruhjaya Siasatan Diraja dah dibuat terhadap kerugian tabung haji pada tahun 2021, tetapi tidak didedahkan. Bagaimana 30 bilion ini menyebabkan UMNO sekarang ni terdesak nak ambil alih kerajaan secepat mungkin. Tapi kalau kita cerita itu, kita bawa kepada 10 pegawai kanan KWAP, MOF dipanggil SPRM, beri keterangan. Seramai 10 pegawai kanan pembuat keputusan daripada KWAP, kumpulan wang amanah persaraan diperbadankan, dan MOF dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah bagi membantu siasatan dana pelaburan 163 juta dalam saham dalam syarikat e-fishery di Indonesia. Ketua Pesuruhjaya Datuk Seri Abdul Halim mengesahkan mereka semua terbabit sudah dirakam keterangan sejak kemarin. Bagaimanapun, beliau berkata bahawa pihak termasuk ahli yang menganggota Jawatankuasa Keuangan dan semua ahli panel pelaburan juga akan dipanggil bagi tujuan sama. Pada kemarin, keterangan daripada saksi mula diambil dan setakat semalam selama 10 saksi dipanggil untuk membuat siasatan, iaitu pegawai kanan KWAP serta MOF yang terbabit dalam proses membuat keputusan. Rakaman percakapan daripada 10 saksi itu sudah dirakamkan dan dimuktamadkan, bagaimanapun hanya sekadar langkah pada peringkat awal penyiasatan. Kita jangka lebih ramai lagi dipanggil, termasuk ahli yang anggotai Jawatankuasa Keuangan dan semua ahli panel pelaburan KWAP yang terbabit, katanya. Okey, soalan kita mudah, tuan-tuan, kan? Okey. Siasatan dilakukan oleh SPRM. Baguslah, kita tak ada masalah bab tu. Cuma soalan kita, kenapa 2026 ni baru nak siasat? Azam Baki's brother wins 178 million ringgit of Transport Ministry contract. Here's the shareholding structure of the winning company, Integrity Padu Sdn Bhd. Dato' Nasir Baki owns 34% and his daughter Madhya binti Nasir owns 20%, and Ice Age Properties Sdn Bhd owns the remaining 46%. Dato' Nasir Baki is the younger brother of former MECC chief Tan Sri Azam Baki. Yes, the same brother involved in the 2022 controversy where Azam Baki said he had allowed his brother to use his trading account to buy shares. As for the second largest shareholder, Ice Age Property, it had links to former Prime Minister Najib's political secretary, Datuk Sufyan Awang.
So it's definitely an interesting combination. However, Transport Minister Anthony Loke has stated that the entire process followed an open tender procedure and that the final approval was reviewed by the Ministry of Finance. The Transport Ministry's responsibility is to make sure the project is properly carried out. But when it's a government contract worth over 100 million ringgit, should the Ministry of Finance first review the background of the beneficial owners before awarding it? Did Prime Minister and Finance Minister Anwar Ibrahim know about it? That remains an open question. And now, what exactly is this 178 million ringgit of contract? It is a 6-year contract to manage Malaysia's road charge and vehicle entry permit system. Simply put, before Singapore registered vehicles enter Malaysia, they must register through the VEP system by submitting their passport details, vehicle information, and insurance documents. The system then verifies the information and sends the vehicle owner a unique RFID tag. When they pass through the checkpoint, the system automatically detects the RFID tag and instructs the toll system to collect the 20 ringgit road charge. If the driver receives a traffic summons while in Malaysia or enters without a valid VEP, the system can stop the vehicle before it leaves Malaysia, requiring all outstanding fines to be paid first. Under this contract, Integrity Padu will be responsible for maintaining and upgrading the VEP system, as well as installing and maintaining automatic number plate recognition cameras, RFID gantries, and crash barriers. The contract is worth about Saya ingin memaklumkan bahawa sebutan kes pada 8 bulan September 2025 itu semalam, di mana pihak responden tidak mencabar permohonan SPRM untuk menuntut hak wang sejumlah lebih kurang 170 juta ringgit. Dan ini bermakna secara rasminya wang ini adalah menjadi hak milik kerajaan dan proses untuk memasukkan wang ini dalam Considerable Fund akan dimulakan pada hari ini dan mungkin dalam tempoh terdekat akan masuk dalam akaun kerajaan. Dan pihak TPR belum lagi membuat sebarang keputusan sama ada untuk menuduh mana-mana pihak dalam kes ini. That way, there will be fewer questions and less public controversy every time a major contract is awarded.